Alright, this is just my opinion lah. Which one yang you guys perlu beli? Okay, kalau korang suka build model kits, dua-dua ni korang boleh build tau. Tapi kalau korang suka custom, korang beli Bandai. Bandai ialah Gunpla. Okay, boleh custom. Tapi kalau korang tak suka custom, tak suka paint, tak suka scribing and all that lah, korang beli Blockies. Blockies ni technically korang pasang terus jadi cantik macam ni ya. Korang dah tak payah lah, contohlah tak puas hati ke certain parts, nak kena potong sikit ke, nak kena warnakan sikit ke, apa semua tak payah. Ini basically kau cantum terus jadi macam ni. Tapi kalau kau nak ada a little bit of creativity, nak ubah-ubah sikit model kit kau, ni jawapan dia, beli yang ni, Gundam lah.